Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat kuih bingka pandang. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, hari ni kita nak buat kuih bingka pandai deh. Jadi kita kena kisar 5 helai daun pandai, lepas tu masuk ke dalam 1 cawan air, kisar sampai dia jadi jus pandai. Ni kita, lepas tu bila dah kisar tu kita kena tapis lah. Lepas tapis tu pastikan kita tapis tu dia jadi 1 cawan pula. Air pandai ni deh. Tapi resepi saya ni saya terlebih. Anak saya nak kisar tu dia takut tak nak kisar 1 cawan, dia tambah air. Jadi terlebih air pandai saya ni deh. Tapi tak apalah. Kita masukkan pula 2 cawan santan. Santan saya tu dia duduk dalam peti, dia nampak berketul tu, dia beku deh. Ni saya tambah 1 cawan air, 1 cawan gula, 1 sudu teh garam. Lepas tu kita nak kacau dulu bahan-bahan kita ni. Kita kacau dulu bagi gula kita tu dia sebati. Tapi kalau awak nak mudah kalau buat bingka pandai ni, awak ambil pengisar, letak semua bahan, awak kata sekali arung je. Sekali kisar je jadi. Tapi saya nak buat kiranya step by step lah deh. Bila dah sebati gula semua tu, kita masukkan pula dalam 2 cawan tepung gandum, 2 cawan penuh deh. Lepas tu kita kacau lah bagi sebati. Ni tepung gandum bila dia bercampur dengan air gini, dia susah nak sebati. Dia mudah berketul. Dia tak macam tepung berah. Kalau tepung berah dia mudah nak larut. Tu saya kata tadi, kalau nak mudah awak guna je blender. Tapi kalau tak guna blender, guna penapis lagu ni. Ni ambil penapis gini, lepas tu tapis lah. Tekan bagi dia tepung kita tu dia larut dengan bahan-bahan kita. Tapi yang nampak berketul tu bukan tepung lah. Macam saya royak tadi, santan saya beli banyak-banyak, letak dalam peti ais deh. Letak dalam peti ais, nak guna mudah. Ni lebih kurang gini lah kepekat teh dia ni. Tapi saya tambah pula 2 biji telur. Macam telur tu tak kisah nak guna grade gapo pun. Macam saya ni saya guna telur grade B. Lepas tu kita kacau dulu bagi sebati telur dengan adunan kita tadi. Kalau sekali tengok ni macam nak buat kuih cara. Kuih cara warna hijau tu. Nak serupa deh adunan dia. Lebih kurang lagu ni juga. Tapi ni kita nak buat hari ni kuih bingka pandai, sebab lama dah tak makan kuih bingka pandai ni. Bulan-bulan puasa. Jadi nak makan kuih bingka pandai hok sedap. Yang lemuk buat sendiri gini deh. Ni hasil dia. Lepas tu kita nak tambah kata warna dia lah. Sebab daun pandai tadi nampak kurang warna hijau. Jadi kita letak pewarna. Bila kita letak pewarna ni, dia lagi menarik lah warna dianya. Tapi kalau tak usah letak pewarna tu, okey dah lah hijau lebih kurang tadi saya tunjuk tadi ke. Ni semua saya ni kiranya nak buat ni, nak bagi-bagi ke jiran-jiran, jadi nak suruh kata kelihatan menarik. Jadi itulah kita letak pewarna biar orang tengok tu nampak teliu nak makan deh, tak nampak pucat sangat. Tapi kalau tak usah letak pun tak apa. Lepas tu ni kita sediakan loye. Loye ni kita kena oliskan dengan margarin lah. Kalau tak ada margarin boleh letak minyak. Tapi saya letak margarin sebab suruh bingka pandai kita tu dia lagi wangi bila kita letak margarin deh. Ni kita masukkan adunan yang kita buat tadi ke dalam loye kita. Ni loye saiz 22 cm. Kiranya agak tebal jugalah kuih bingka pandai kita ni deh. Lepas tu akhir sekali kita taburkan biji. Biji ni kita taburkan banyak-banyak. Baru sedap. Kalau kita letak banyak, dia sedap. Bila kita bakar tu aroma biji tu dia keluar deh. Ni saya nak bakar pada suhu 200 darjah Celsius selama 1 jam. Ataupun kita tengok siapa dia masuk deh. Dia kiranya bergantung jugalah pada oven kita ni. Kadang oven kita ni dia tak sama. Awak tengok bahagian atas tu nampak garing gitu. Api tu kena guna api atas bawah lah. Api atas bawah baru dia masuk sekata. Ni lebih kurang gini lah bingka pandai kita ni yang sudah masuk. Ni saya buat ni dekat-dekat dah nak dekat nak buka puasa. Jadi nak potong dia tu kena tunggu dia betul-betul sejuk. Jadi saya masuk ke dalam peti dulu. Lepas tu tengok bahagian tengah dia tu nampak macam kurang masuk. Jadi saya bakar pula. Memang kata sejam tu lebih. Saya pun tak faham juga. Mungkin oven saya tu kata ada masalah ke nak rosak ke deh. Jadi kata sejam lebih tu adalah ni. Saya bakar ni, tengok tengah tu tak masuk lagi. Ataupun mungkin adunan saya tadi, macam saya awal-awal tadi, daun pandai tu terlebih.
Jadi suka teh air tu terlebih dia jadi lambat nak masuk deh. Tapi resepi ni memang sangat sedap. Sebab kalau kita makan bingka pandai, kadang-kadang lekat di langit. Macam-macam lembek. Tapi yang ni memang sedap. Cukup-cukup rasa dah. Awak bolehlah cuba deh. Okeylah, pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.